Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan pimpinan Trust Network di atas kesudian menjemput kami untuk berkongsi pada pagi ini. Mudah-mudahan perkongsian yang sedikit ini boleh memberi manfaat kepada semua. Terima kasih kepada founders Double Diamond Salahuddin dan Fauzana, Double Diamond Hajah Kanam, Executive Diamond Nur Azumi dan juga Faizul, dan juga Diamond Alif Ozai dan Nur Diawati, serta semua Diamond leaders yang hadir pada pagi ini. Saya teruskan perkenalkan diri, nama Muhammad Zaini bin Mazin, business partner Sofia Ma'arif. Kami ditaja dalam bisnes ini oleh Emerald Direct Puan Masamiza binti Omar, Didi, Abang Didi, Emerald Direct Nazaria dan Amir, Abang Didi, Bila Kamila, Abang Didi, Diamond Khalil Anwar, Abang Didi, Diamond Datuk Haji Abdul Jalil, dan Abang Didi seterusnya ialah Tribut Diamond Abdullah Nafiah dan juga Maria Ahmad. Timer ada timer. Okey, tak apa. Kita agak. Okey, perkenalkan diri sekejap ni. Okey, sebenarnya apa sebab kita datang ke sini? Okey, kita tahu sebab kita datang sini, kita semuanya ada impian. Betul tidak? Siapa datang sini tak ada impian? Siapa tak kenal impian? Saya yakin semuanya ada impian datang di sini. Dan saya yakin semua di antara mempunyai impian yang sama. Bila kita masuk MOA, apa dia? Impian untuk kita kaya dan berjaya. Siapa yang nak kaya dan berjaya? Angkat tangan. Siapa yang tak mau kaya dan berjaya? Angkat tangan. Okey, tapi yang sebenarnya kaya, perkataan kaya ni khususnya dalam masyarakat Melayu kan, dia macam satu masalah sikit kan. Bila kita sebut kaya, orang akan kaitkan dia, ni dunia sangatlah. Ni soalan macam bila sebut kaya tu tak ingat akhirat. Betul tak? Siapa setuju? Jadi benda ini yang kita kena faham betul-betul. Yang sebenarnya kita nak berkaya, di luar sana ramai bila kita jumpa orang kata kaya ni bukan boleh bawa ke dunia, bukan boleh bawa ke akhirat, dia hanya dunia semata-mata. Ada yang mengatakan kaya ni hanya satu ujian. Satu ujian. Bukannya satu kemegahan yang Allah bagi kepada kita. Jadi buat apa kita nak kaya sangat? Dan inilah selalu masalah bila kita buat ini, kita ajak orang untuk berjaya. Betul tidak? Jadi kita kena faham betul-betul, betulkah pandangan Islam terhadap kaya macam tu? Itu yang kita kena faham. Kalau kita faham betul, maksudnya kita dah pegang betul-betul dan kita boleh sampaikan kepada orang lain dengan cara yang confident, yang yakin. Okey, seterusnya, sebenarnya kaya dan juga miskin ni dua-duanya adalah ujian. Dua-dua adalah ujian. Kaya pun ujian, miskin pun ujian. Tetapi kalaulah kita diuji dengan kemiskinan, satu pepatah Arab mengatakan yang disampaikan kepada Nabi kata apa? Akadal faqru ayyakuna faqran kufran. Hampir-hampir kefakiran itu boleh menjadi kekufuran. Jadi agak-agak kita nak ujian yang mana? Miskin ke kaya? Kita ujian yang kaya. Sebab apa? Sebab apa kita boleh jadi kaya? Sebab apa kita boleh jadi kaya? Nabi suruh kita jadi kaya. Kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Tidak mengapa kaya bagi orang yang bertakwa. Jadi siapa yang perlu kaya ni? Anda semua. Setuju tidak? Jadi hari ini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak tentang bagaimana pandangan Islam terhadap kaya dan bagaimana pandangan Islam terhadap MOE itu sendiri. Okey. Seterusnya kita tengok keperluan kepada kaya. Sebenarnya apabila kita kaya, kaya bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya perlu kepada kekayaan. Contohnya kalau kita nak bersedekah untuk kita jadikan dia sebagai ganjaran untuk akhirat, perlu kaya. Kita nak bantu orang lain, perlu kaya. Kita nak membangunkan orang lain, perlu kaya. Kita nak membangunkan masyarakat, perlu kaya. Dan orang
dia boleh membuat kebaikan lebih banyak daripada orang miskin. Dalam satu hadis Nabi, seorang sahabat tanya, seorang yang miskin, dia kata, bagaimana saya nak menjadi orang yang terbaik Rasulullah? Bagaimana? Saya tengok orang kaya, dia boleh bersedekah, dia boleh menyumbang harta. Saya miskin, saya tak boleh. Nabi kata, kamu banyakkanlah berzikir, sebab zikir itu menyamai dengan pahala sedekah. Lepas tu, setuju lah. Lepas tu dia tanya soalan yang kedua, kalau dah kami berzikir, orang kaya pun berzikir, tetapi dia orang boleh lagi menyumbang. Berzikir boleh buat, sumbang kan boleh buat. Maksudnya dia akan lebih. Nabi kata, itulah kelebihan orang kaya. Jadi maksudnya itu di antara benda yang kita kena pegang untuk kita sendiri jadikan kaya yang bertakwa, dan kita nak gunakan kekayaan itu untuk kebaikan-kebaikan ini. Okey, seterusnya kita tengok. Kita setuju, kita nak ke tinggalkan anak kita dalam keadaan mereka? Siapa nak? Siapa nak? Tak ada kan? Seorang pun tak ada. Siapa tak mau tinggal anak dia merepek nak kat tangan? Oh, ada juga yang nak. Sebab ada yang nak kan? Kan? Okay. Dan sebenarnya Nabi sebut di dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Kamu tinggalkan waris kamu dalam keadaan kaya itu adalah lebih baik daripada tinggal dalam keadaan miskin, lepas tu meminta-minta orang. Jadi kita, orang yang semua peserta dalam dewan ini, kita mesti ada mindset macam ni. Kita buat ini walaupun orang kata hang ni dunia lah, hang ni siang malam MW lah. Yang penting kita buat MW, kita cari dunia, jangan lupa akhirat. Itu yang penting. Kalau lupa akhirat itu bukan masalah, kena baikilah maknanya. Jadi kita nak kedua-duanya. Seterusnya kalau kita tengok, apa lagi kita perlu kaya? Dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kita mesti menjadi orang yang terbaik dan memberi manfaat kepada orang lain. Di antara cara memberi manfaat kepada orang lain ini yang kita menyumbang. Itu di antara orang yang terbaik pada pandangan dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok lagi, sebab apa kita perlu jadi kaya? Orang mukmin yang kuat itu adalah lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Jadi kita nak supaya menjadi orang yang kuat, supaya dengan kekuatan ini kita menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita tetapkan mindset kita bahawa kita nak jadi kaya yang bertakwa. Boleh tidak? Jadi itulah. Sebab orang Islam semua macam tu. Kita buat apa pun kita nak kaya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Apa yang perlu kita buat untuk kaya? Ini semua tahu Semua tahu. Walaupun ini bukan hadis Nabi ya. Dia kata-kata Arab, dia mengatakan bahawa perniagaan itu adalah 9/10 daripada perniagaan. Memang betul. Dan kita tengok realiti hari ini pun sama. Dalam satu hadis Nabi yang lain, Nabi kata apa? At-tajiru saduq, maksudnya peniaga yang jujur dan amanah akan bersama dengan para nabi, siddiqin dan juga syuhada. Jadi maksudnya kita perbuatan amalan yang kita buat hari ini, yang penting sekali memangnya betul, tidak ada larangan. Dan yang kedua yang kita buat dengan betul. Jadi seorang peniaga MW yang amanah. Jadi seorang peniaga MW yang tulus. Jangan kita manipulasi orang lain, jangan kita aniaya anak buah kita dan sebagainya. Dan saya yakin anda semua adalah orang-orang yang terbaik di antara orang-orang yang terbaik di dalam ahli ilmu. Satu tepukan kepada anda. Okey. Yang ni mengapa ilmu? Selalunya kata kaya dengan cara lain pun boleh. Betul tak? Ada saya duduk dalam dewan ni, saya di luar kaya dah. Ya betul, tapi sebab apa? Kenapa kita buat MW? Selalu orang tanya bila kita kemukakan cadangan, marilah kita buat MW sama-sama untuk jadi kaya. Dia kata sebab apa MW? Sebab apa tidak yang lain? Soalan tu biasa jumpa tak? Biasa jumpa. Tapi yang sebenarnya, cuba kita ubah sikit. Jangan kita jawab kenapa kena buat MW, tetapi kita jawab kenapa tak buat MW. Cuba kita tanya dia balik, sebab apa tak buat MW? Apa masalah mereka sedangkan MW menyediakan berbagai kemudahan, potensi pendapatan dan sebagainya? Sebab apa kita tak buat? Dan MW juga berdasarkan pengamatan saya, dia adalah memang terus berlandaskan syariat Islam.
yang dibawa oleh Nabi SAW. Maksudnya tidak ada percanggahan. Walaupun MOA bukan wujud di zaman Nabi, tidak ada percanggahannya. Kita tengok buat MOA ni yang pertama sekali. Sebab apa kita kata buat MOA ni selari dengan Islam? Buat MOA kita kena tolong, kita kena tolong orang. Sistem dia. Buat lain tolong orang je, Ustaz. Betul. Tetapi kita buat benda lain, sistem dia tidak menyuruh kita untuk tolong orang. Tadi dalam MOA, siapa diamond yang tak tolong orang? Siapa di antara diamond ataupun kita yang belum diamond lagi, kita nak berjaya diamond tak tolong orang? Tak ada. Mesti kena tolong orang baru berjaya untuk jadi diamond. Maksudnya sistem itu dia suruh kita buat untuk tolong orang. Kita nak jadi diamond kena ada 6 leg yang berjaya, yang dapat bonus sama dengan kita, baru kita boleh jadi diamond. Cuba tengok perniagaan ni, ada tak macam tu? Tak. Dia seorang aja kaya. Ini memang bertepatan dengan apa yang dituntut oleh Nabi SAW. Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajat. Satu kesahan. Kita tengok lagi, mengapa kita buat MOA? Kita buat MOA jual barang halal dan berkualiti. Yang lain pun halal berkualiti, Ustaz. Ya, betul. Tapi dalam MOA kita tengok macam mana pembuatan barang dia, hasilnya apa, bagaimana produk itu dilaksanakan, sumbernya organik, tidak ada benda-benda yang mencemarkan alam sekalipun, apatah lagi manusia. Betul tak? Siapa setuju? Siapa setuju? Jadi ini menunjukkan dia bertepatan dengan apa yang dianjurkan oleh Islam itu sendiri. Okey, jadi benda ni yang kita kena faham. Kalau di luar sana dia tak kira benda ni. Yang penting aku dapat untung, yang penting perniagaan aku laku dan aku dapat pulangan yang tinggi, itu saja. Tetapi dalam MOA tidak. Jadi kita kena faham. Sebab itu kita kena memahami secara mendalam. Seterusnya kita tengok, buat MOA elak riba. Tak boleh jalan. Okey, buat MOA elak riba. Apa kaitan dengan riba pula? Ustaz, buat MOA, kalau kita buat perniagaan lain, bila buat hutang, maka kita ada peningkatan harga dari segi belian tersebut. Tapi dalam MOA, anda beli cash ke, anda beli hutang ke, harga dia sama. Satu tepukan untuk MOA. Macam tak setuju tak? Setuju tak? Kita tepuk kuat lagi. Okay. Jadi kalau kita tengok, benda itu tidak ada. Di luar sana tak ada. Di luar sana, kalau kita nak bayar hutang, memang dia akan ambil kesempatan kepada kita. Jadi benda ini selari tak dengan Islam? Selari. Memang selari. Kalau kita nak cari yang lain, tak boleh. Tak nampak macam tu. Okey. Dan dia tunggu saja. Kalau buat hutang, mesti dia akan dapat profit lain. Seterusnya, buat MOA elak riba. Okey, buat MOA lagi apa? Tidak menzalimi dan tidak menipu orang. Ini yang ditekankan di dalam MOA. Contohnya MOA promise. Kalau ada apa-apa kecacatan pada produk, kita boleh pulangkan. Kalau kita tak setuju dengan keahlian, kita boleh surrender. Kalau kita ada apa-apa komen, kita boleh berdepan dan akan diselesaikan dengan baik. Maka ini bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Islam. Satu tepukan untuk MOA. Minta. Kita di sini dalam dewan ini semua datang dengan matlamat impian. Buat betul-betul kita berada dalam landasan yang betul lah. Sehingga hari ini cuma yang belum sampai lagi kita buat, tak buat betul-betul lagi. Kalau dah buat betul-betul, teruskan aktiviti anda sehingga anda berjaya mencapai dewan. Dan seterusnya, kalau kita tengok dalam MOA tidak membeli di atas belian orang. Faham tak? Beli di atas belian orang ini ada dalam satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Rasulullah melarang seseorang kamu menjual di atas jualan orang lain. Jangan dia jual kepada ahli orang. Jangan duk jual siang ahli orang dah jadi kita pergi ambil curi ahli orang dan sebagainya. Ini peraturan. Tak boleh. Dalam Islam pun tak boleh. Dan benda ini ada tak dalam MOA? Ada peraturan ini. Cuba kita tengok secara
macam memang tepat. Memang kita perlu laksanakan dengan betul. Tinggal kita usaha kita seterusnya buat MWay tidak monopoli. Siapa di antara anda yang beli MCell banyak-banyak sehingga orang lain tak boleh beli? Tak sempat, tak boleh. Satu diri 8 dia nak bolot ni semua tak boleh. Cuma tengok, kalau lah syarikat lain, siapa nak beli banyak, confirm dia dah hubungkan. Siapa duit banyak boleh, dia akan dahulukan. Tetapi dalam MWay memang adil lah berlaku. Satu temukan untuk itu. Jadi benda-benda yang macam ni kadang-kadang kita tengok macam biasa, tetapi yang sebenarnya benda itulah yang akan menentukan yang pertama di segi keterusan perniagaan itu, dan yang kedua ialah dari segi kekekalan konsistennya perniagaan itu sehingga dia boleh kekal. Jadi benda ni yang kita nampak, dan pada pengamatan Pak sendiri, dia memang bertepatan dengan syariat Islam. Apa yang Islam suruh kita nampak di situ, dan barang dia pun tidak ada barang yang haram, tidak ada barang yang bercanggah dengan syariat. Maka kita peganglah betul-betul perniagaan ini dan kita buat sampai menjadi diamond. Kalaulah hari ini anda belum lagi berjaya menjadi Founders BD ke Sapphire ke Emerald ataupun Diamond, masa anda akan tiba. Yang penting anda teruskan saja aktiviti ini, dan kita tak tahu lagi sebenarnya. Satu lagi kelebihan kita buat perniagaan ini ialah hati kita sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bangun pagi dia umpama seekor burung tak? Seekor burung dia bangun pagi, dia tahu tak di mana makanan dia? Dia tak tahu. Maka dia terbang itu dengan tawakal kepada Allah. Dia pergilah mana pun satu tempat, satu dahan ke satu dahan, sehinggalah bila petangnya dia baik dalam keadaan yang kekenyangan. Begitulah orang buat perniagaan. Kita keluar tak tahu siapa lagi, siapa aku nak jumpa ni, tak apa. Teruskan bertawakal, doa, buat, dan insya-Allah di situ Allah akan bagi. Jangan kita fikirkan mana tak bertanya. Kita buat saja, insya-Allah kejayaan akan berdoa akan menemui anda. Dan untuk berkaitan dengan tata cara keseluruhannya, untuk kita menentukan satu perniagaan direct selling itu bertepatan dengan syariat ataupun tidak, JAKIM telah mengeluarkan satu garis panduan. Jadi anda boleh rujuk ini garis panduan perniagaan jual langsung yang dikeluarkan oleh JAKIM tahun 2013 kalau tak silap. Tahun 2012 kami buat MWay, saya mencari, 2013 saya jumpa, 2014 kami terus on sampai hari ini. Alhamdulillah. Jadi anda pun boleh rujuk, boleh dapatkan di dalam internet dengan ni apa yang ada terkandung di dalam ini. Ni di antara 15 perkara. Ini semua 1 hingga 8 ini. 15 perkara ni saya tidak akan baca satu-satu. Okey, 15 perkara ini bagi pengamatan saya tengok satu persatu, semuanya menepati apa yang dibuat oleh MWay. Satu tepukan kepada MWay. Cuma satu je yang tidak ada, yang ditulis di sini tak ada dalam MWay, iaitu yang ke-12, iaitu pelantikan penasihat syariah. Yang itu sahaja MWay tidak lantik penasihat syariah untuk mengawal perniagaan dia. Tapi kita kena ingat, pelabur yang melabur dalam MWay, yang dapat keuntungan daripada MWay adalah badan-badan yang ada penasihat syariah. Contohnya KWSP. KWSP adalah satu badan yang ada penasihat syariah. Jadi kalau badan yang ada penasihat syariah labur dalam MWay, maksudnya apa? Maksudnya MWay juga menepati syariah. Cuma dia tak lantik saja penasihat syariah. Faham tak? Jadi sebab itulah kita terus pegang dengan ini, kita buat sampai jadi, insya-Allah. Dengan ada usaha, doa dan tawakal, ada semua kita akan berjaya. Jadi pada akhir itu saja perkongsian untuk pagi ini. Mudah-mudahan memberi sedikit maklumat yang baik untuk kita, pemahaman saya sendiri kembali kepada MC yang kita.